Masa bicara kuasa, boleh ke skip turutan waris? Contoh tanah arwah nenek saya. Tapi makcik saya nak lepas terus kepada saya. Tanpa perlu tukar nama dia dulu. Sebab tanya pejabat tanah, dia kata tak boleh. Kena masuk nama makcik dulu. Lepas tu baru pindah milik ke nama saya. Okey, kalau buat dekat pusaka kecil memang tak boleh. Melainkan cik adalah waris faraid. Sebab saya, jika turutan dia, contoh, makcik dengan kata ayah cik ataupun mak cik pun sebagai waris. Kalau macam tu memang tak boleh. Dia memang kena, biasanya pejabat tanah, pejabat pusaka, dia punya proses memang akan terus serah kepada waris faraid saja dulu. Lepas tu baru boleh pindah lepas dah masuk nama masing-masing, baru boleh pindah milik. Itu kalau buat dekat pusaka kecil. Tapi kalau buat dekat mahkamah sivil boleh. Daripada nama waris terus ke nama, contoh nama cik, boleh kalau dekat mahkamah tinggi sivil. Tapi kalau nak buat, kami boleh buat. Nanti apa-apa Roger.